So tapak zip sorok. Biasanya untuk buat zip sorok kita perlukan sekurang-kurangnya 2 tapak lah sebenarnya. Tapi kalau kata you all tak nak beli ni, sebab ni harga dalam RM7, RM8 ke berapa belas tak? Ini ubah. Kalau ikutkan original kita kena tukar dengan skru. Aja ni, so just nak senang nak tukar ni tekan je. So sorok lagi senang. Kalau saya suka pakai tapak zip sorok lah. Ni okey. Sebelum zip sorok dia adalah 22 punya saja, 20 saja. So saya tak ada yang 20. Okey, tapi macam ni panjang lagi. So saya boleh buang lagi. Okey, lebih kurang tengok yang ni berapa, dalam 6.5 macam tu daripada sini. 6 ke 7 ke? 7 lah. So 7 sini, 7 sini. Tanda kali. Luar bertemu luar. So cantik bertemu cantik. So ini akan duduk dekat sini macam tu. Okay, so yang cantik. Okay, lepas tu pandangan kita mesti yang ni, kepala besar ni. Ini maksud kita nampak dia. Bukan macam ni. Kita kena tengok dia macam ni. Alright, lepas tu gigi pandangan kita juga. Okay, so yang hujung ni akan duduk jahit tepi. Saya sukalah, tak salah pun kalau korang nak guna basi banyak. Tapi kalau nak bubuh zip sorok, saya akan suka pakai zip basi setengah inci je. Senang nak kontrol. Okay, so kita akan letak. Okay, dia ada stopper kan? Plastik ni, stopper ni yang kita tanda tu. Okay. Okay, tadi saya cakap gigi mesti badan dalam. So nampak gigi kat dalam. Yang hujung ni duduk jahit tepi. Okay, dia kena buat 2 kali kerja. Satu, kita pegang dia dulu. Kalau korang nak peniti boleh. Kalau tak nak peniti pun boleh. Okay. Pada saya tak payah peniti pun tak apa. Sebab kita senang nak kontrol nanti. Okay, dulu untuk pegang, biar je dia sekata. Okay, katalah bila kita buat jahit tepi ni ada lagi sikit macam ni kan. Tak apa, biar je. Kita ambil yang mana the best yang kita boleh dapat. Bila berhenti, pastikan jarum mesti kat bawah. Macam ni, tarik je. Sekatakan je dia. Kita pegang je dulu tau. Kita tak jahit habis lagi ni. Okay, jahit sampai point tu. Ada longkang. Okay, lubang longkang ni adalah untuk kita masukkan kita punya zip ni. Gigi zip ni. Okay, sebab bila nak jahit zip sorok, kita mesti jahit dekat bahagian dalam ni. Okay, kena jahit kat dalam ni. So macam mana nak buat? Masukkan, buka dulu ni. Buka, lepas tu nampak tak dia ada palang kat tengah-tengah tu? Letak dia kat tengah-tengah tu. Okay. Alright, matikan. Okay. Bila nak jahit, kita sambil jalan tu kita buka dia. Tolakkan dia. Lepas tu pastikan dia tolak dengan palang tu, tengah tu. Lepas tu kain tu, nampak tangan? Bila kita menjahit, tangan kita kena bermain. Okay, dia tak boleh macam tu je. Kita kena fleksibel. Macam kita menari. Okay, walaupun kita tak pandai menari, tak apa. Kita slow-slow je, don't worry. Hobi saya yang dulu bouncer club belajar jahit dengan saya. Berjaya lah. Dia memang kena jahit pada gigi. Sebab kalau terkena pada gigi, dia akan sangkut. Okay. Pergi ke sebelah. Pusingkan dia dulu. Okay, pusing dulu. Okay. Bila pusing ni, ikut tak syarat tadi? Tak. Apa yang tak? Dia gigi ke dalam. Okay, satu syarat dia gigi mesti kat dalam. Lepas tu kita mesti nampak gigi tu. Ni sekarang tak nampak gigi kan? So apa kita akan buat? Pusing sekali lagi. Pusing dia sahaja. Okay, mula-mula tak ada yang saya ulang mula pusingkan dua-dua semua. Okay, so dia dapat macam ni. Tapi syarat dia tadi, gigi mesti kita nampak. So pusingkan dia ni sahaja. Okay, dia ni sahaja yang kita akan pusingkan. Dan letaklah dekat sini. Bila kita tak potong, kita akan struggle sikit lah nak pegang ni sebenarnya. Tapi okey je. Sama juga dekat tanda tu, kita akan letak stopper.
Okey, mula-mula pegang dulu. Pegang ni, bila kita guna tapak dia, kita letak je tapak, hujung tapak ni dekat gigi ni. Tapi bila kita nak jahit dia betul-betul, kita akan jahit kat dalam ni. Gigi sudah longkang. Gigi tu akan duduk kat dalam longkang. So yang ni, kenapa saya